Sebab itu kadang-kadang di Dewan ini juga ahli Parlimen telah membangkitkan isu ketidakadilan, kezaliman, haram yang dibangkitkan oleh beberapa ahli Parlimen seolah-olah tidak diberikan pertimbangan. Sebab itu saya ambil kesempatan ini untuk menjelaskan seluruh senarai negeri ada pada saya akan bacakan. Semua negeri peroleh peruntukan yang lebih ketimbang sebelumnya dan juga ketimbang purata hasil cukai, melainkan Selangor dan Pulau Pinang. Selangor dan Pulau Pinang kerana kebetulan kedudukan yang strategik mendapat hasil yang tinggi, tetapi perbelanjaan peruntukan persekutuan lebih kurang. Umpamanya untuk purata hasil cukai Selangor tahun 2023 hingga 2025 adalah 43.6 bilion ringgit. Yang dibelanjakan untuk Selangor pada waktu yang sama adalah 15 bilion ringgit peruntukan kerajaan persekutuan. Untuk Pulau Pinang, purata hasil yang diperolehi oleh kerajaan persekutuan 2023 hingga 2025 adalah 10.7 bilion ringgit. Perbelanjaan adalah 7.9 bilion ringgit. Ini tentunya bertentangan dengan dakwaan diberikan mengatakan peruntukan Pulau Pinang itu lebih. Baik. Tetapi saya berikan beberapa tumpuan kepada negeri yang memerlukan perhatian khusus dan projek-projek seperti tempatan banjir yang tidak boleh dilengahkan, naik taraf Lebuh Raya atau jalan baru Pen Borneo, Sabah Sarawak dan beberapa pusat penting seperti saliran baru air baru atau persimpangan. Maka untuk Kelantan hasil purata 23-25 adalah 946 juta ringgit. Saya harap ahli Parlimen Kelantan catat kerana perbelanjaan persekutuan bagi 2023 hingga 2025 untuk negeri Kelantan ialah 8.9 bilion ringgit. Untuk Kedah 23 hingga 25, 3.7 bilion ringgit purata hasil yang diperolehi cukai untuk kerajaan persekutuan. Perbelanjaan ialah 9.5 bilion ringgit. Untuk Terengganu 1.2, kita tambah 1.2 lagi dari hasil minyak, maka dia jadi 2.2 hingga 2.4 bilion hasil yang dipulangkan kepada persekutuan. Perbelanjaannya ialah 7.8 pada kohort yang sama. Perlis hasil 419, perbelanjaan 2.2 bilion ringgit. Johor seperti mana saya umumkan baru-baru ini hasil sekitar 14, perbelanjaan 16. Dan ini semua negeri bertambah. Tetapi kita pertahankan keputusan ini berdasarkan keperluan yang mendesak. Iaitu seperti mana saya senaraikan beberapa projek-projek termasuk pembasmian kemiskinan, penaikan taraf, kemudahan-kemudahan infrastruktur, sekolah dan sebagainya, terutama bagi masyarakat yang miskin dan juga terpinggir. Selain daripada itu, melalui negeri ini kita telah tambah peruntukan seperti EFT, Ecological Fiscal Transfer, pemberian tahap, capitation grant yang telah diumumkan di hadapan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Jadi saya harap dengan penjelasan ini boleh mengundang pandangan, tambahan, cadangan, tetapi tidak benar sama sekali tomahan bahawa negeri-negeri tertentu dianaktirikan atau dipinggirkan.